tinggal, amalkan. Ya, surah Asy-Syarr ni amalkan jadi wirid harian. Alam nasyrah laka sadrah ni tuan-tuan jadikan amalan. Beritahu anak-anak baca surah ni. Ya. Saya waktu sekolah, waktu kecil-kecil, mak saya sering kali pesan, dia kata bacalah surah ni. Amalkan surah ni, baca selalu. Ya, saya kata kenapa mak? Dia kata bacalah, satu hari nanti kamu akan tahu. Ya, mak saya tak beritahu apa fadilat dia, apa kelebihan dia. Waktu saya masuk sekolah menengah, ustaz saya mengajar Quran, mengajar tafsir, juga sebut, dia kata bacalah surah ni. Nanti satu hari kamu akan tahu hikmah dia. Kenapa? Apa besar fadilat dia? Fadilat yang besar ialah bila kita berdepan dengan kesusahan, akan ada jalan kesenangan, ada jalan keluar. Ya, hidup kita ni, kita ada masa-masa kita susah. Ya, jadikan amalan. Ya, di samping dia untuk menerah hati, ya, di samping dia menguatkan ingatan, yang besar sekali ialah Allah Ta'ala akan beri jalan keluar kepada permasalahan yang kita ada. Jalan keluar, jangan bimbang. Ya. Ya. Bila sempit, Allah bagi kelonggaran. Bila kita susah, akan ada jalan kesenangan. Tuan-tuan, jangan tinggal, amalkan. Ya. Surah Asy-Syarr ni amalkan jadi wirid harian. Alam nasyrah laka sadrah ni tuan-tuan jadikan amalan. Beritahu anak-anak baca surah ni. Ya.